Dr. Daniel, mandi wajib. Wajibkah kita masukkan air dalam hidung dan kita berkumur-kumur? Jawapannya, sunat sahaja, tidak wajib. Bila kita mandi wajib, kita berhadas besar, kita mengangkat hadas besar ataupun kita mandi wajib, dia punya rukun, niat. Kena ada niat mandi wajib. Niat mengangkat hadas besar. Selepas kita cucikan badan kita dari kesemua najis dan kotoran. Selepas kita bersihkan badan kita semua dari najis dan kotoran, jika buang air kecil, bersihkan dulu. Buang air besar dulu, cucikan dulu. Kemudian dah badan dibersihkan dari semua najis, baru kita mandi wajib. Bila mandi wajib ada rukunnya. Rukun yang pertama, niat, nawaitu. Sambil berniat, sebahagian daripada badan dikenakan air dengan niat mandi wajib. Kita jirus bahagian badan dengan niat mandi wajib. Okey. Kemudian kita ratakan seluruh badan dengan air. Ratakan seluruh badan dengan air. Itu saja. Tapi hidung tidak termasuk bahagian yang wajib terkena air. Kumur pun tak diwajibkan. Sebab lubang hidung dan mulut dianggap sebagai bahagian dalam. Yang kita basuh ini bahagian luaran badan. Maka hidung bahagian dalaman. Sunat saja kita masukkan air dalam hidung bila mandi wajib. Sunat saja kita berkumur-kumur ketika mandi wajib.